Saya Nur Aisyah binti Ismail. Nombor matrik diisi 2024 060773. Sains awal ialah bidang ilmu yang membantu kanak-kanak memahami alam semula jadi melalui pemerhatian, penerokaan dan eksperimen. Ia membina kemahiran berfikir secara kreatif dan sistematik. Pada peringkat awal, pembelajaran sains tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi menggalakkan pemikiran saintifik melalui aktiviti hands-on yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Pendidikan sains awal juga penting untuk membentuk sikap positif seperti rasa ingin tahu, tanggungjawab terhadap alam sekitar, menghargai keindahan alam, dan keseluruhan semangat bekerjasama. Secara sains awal menyediakan asas yang kukuh untuk perkembangan intelek dan sasiah kanak-kanak. Gunung berapi mini memberi peluang kepada kanak-kanak melihat tindak balas kimia antara soda bikarbonat dan cuka. Letusan berbuih menjadikan pelajaran lebih menyeronokkan serta memperkenalkan konsep campuran dan perubahan bahan. Aktiviti ini menggalakkan pemikiran kreatif melalui percubaan menambah atau mengurangkan bahan, sekaligus melatih kemahiran membuat hipotesis, menjalankan eksperimen dan membandingkan hasil. Bahan-bahan yang diperlukan ialah: yang pertama, botol kecil, tanah liat, baking soda, cuka putih, pewarna makanan, air dan cawan atau sudu. Seterusnya, aktiviti gunung berapi mini merupakan eksperimen mudah yang menggunakan bahan selamat seperti soda bikarbonat, cuka dan pewarna makanan untuk menghasilkan letusan berbuih menyerupai gunung berapi. Aktiviti ini membantu kanak-kanak meneroka konsep sebab dan akibat serta memupuk rasa ingin tahu terhadap fenomena alam. Sebelum aktiviti dijalankan, guru perlu menerangkan prosedur dan langkah keselamatan, memastikan kanak-kanak tidak menyentuh atau meminum bahan tanpa kebenaran. Keselamatan dipastikan melalui penggunaan apron, sarung tangan, cermin mata serta pemantauan rapi sepanjang aktiviti. Aktiviti perlu dilakukan di kawasan lapang dan meja di alas bagi mengelakkan tumpahan. Seterusnya, dalam menyediakan persekitaran pembelajaran, guru boleh menggunakan alat bantu mengajar seperti kad gambar, carta proses letusan dan model gunung berapi untuk membantu kanak-kanak memahami konsep secara visual. Bahan eksperimen hendaklah selamat, tidak beracun dan disusun dalam bekas berlabel. Ruang pembelajaran sains perlu disusun dengan terancang, selamat dan merangsang penerokaan. Sama ada di dalam kelas melalui sudut eksperimen mini atau di luar kelas seperti kawasan taman kecil. Bahan tempatan dan kitas semula seperti pasir, tanah dan botol plastik juga boleh digunakan. Seterusnya, pengajaran sains awal kanak-kanak melalui aktiviti gunung berapi mini boleh dilaksanakan menggunakan dua pendekatan utama, iaitu pendekatan inquiry dan pembelajaran asas projek. Pendekatan inquiry memberi peluang kepada murid untuk menyiasat, membuat hipotesis dan memerhati tindak balas antara cuka dan bikarbonat, sekaligus mengembangkan kemahiran berfikir kritis. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan projek membolehkan murid bekerjasama membina model gunung berapi dan menjalankan eksperimen letusan secara hands-on sambil meningkatkan komunikasi dan bekerjasama. Secara keseluruhan, kedua-dua pendekatan ini menjadikan pembelajaran sains lebih menyeronokkan, bermakna dan berkesan dalam membantu murid memahami konsep sains asas. Seterusnya, penggunaan pendekatan inquiry dan pembelajaran berasaskan projek dalam aktiviti gunung berapi mini terbukti berkesan kerana
selaras dengan teori perkembangan kanak-kanak. Pendekatan inquiry menyokong teori Piaget yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman konkret kanak-kanak, memerhati sendiri tindak balas antara cuka dan soda bikarbonat, membuat hipotesis dan membina pemahaman baharu. Pendekatan projek pula seiring dengan teori Vygotsky yang menekankan interaksi sosial, bekerjasama dan bimbingan. Melalui pembinaan model gunung berapi secara berkumpulan, murid berkomunikasi, berkongsi idea dan belajar dalam metode perkembangan proksimal. Secara keseluruhan, kedua-dua pendekatan ini menjadikan pembelajaran sains lebih bermakna, menyeronokkan dan menyokong perkembangan kognitif, sosial dan bahasa kanak-kanak. Akhir sekali, secara keseluruhannya, pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak sangat memberi penerokaan dan pengalaman langsung. Aktiviti sains seperti eksperimen mudah dan penerokaan alam menggalakkan rasa ingin tahu serta mengembangkan kemahiran berfikir kritis, logik dan kreatif. Selain perkembangan kognitif, aktiviti sains juga menyokong perkembangan sosial, emosi dan psikomotor melalui kerjasama, komunikasi dan keberanian mencuba perkara baharu. Guru berperanan menyediakan persekitaran yang selamat, menyeronokkan dan merangsang minda. Pendidikan sains awal turut memupuk sikap menghargai alam sekitar dan rasa tanggungjawab terhadap kelestarian alam. Kesimpulannya, sains bukan sekadar mengajar fakta tetapi membentuk cara berfikir, nilai positif dan asas pembelajaran sepanjang hayat.